kau boleh rasa tusuk je kau betul-betul macam tu. Akhirnya perfume macam ni ada dekat collection aku sekarang ni. Last time aku ada cuba bau dekat FFM. Masalahnya aku bau-bau, aku lupa nak beli dan aku lupa nak pilih menu satu. So aku beli ni adalah The Gentleman yang creation kepada Dead for Men daripada Jeremy Fragrance. Dan aku tak pernah bau lagi tau light up bau perfume Jeremy Fragrance tu, dan aku tertanya-tanya bau dia sebenarnya macam mana. Tapi masa FFM tu memanglah aku ada pernah bau juga light up dia, cuma aku dah tak apa-apa ingat dah bau dia. Dan aku baru tahu kenapa perfume macam ni dia harganya agak mahal sikit daripada local dude kat luar sana. Botol dia ada function tau. Okay. Dan aku suka botol dia. Botol dia macam botol chemical raw material tau. Ini extract parfum dan KP magnetic. Uish. First time aku nampak KP magnetic botol yang macam bulat macam ni lah. Dan dia punya botol dia actually kan, dia apa orang cakap UV protection. Tak, aku lupa lah. Masa check ni pressurized ni confirm. Pressurized. Dah agak hidung aku sumbat ni. Tak sebab bau ni. Okay. Jom. So dia ada bau masam, ada bau oren, ada bau lemon juga. Tapi lemonnya tenggelam sikit waktu opening. Dan dia ada sedikit bau fresh spicy cardamom bagi aku. Patchouli aku tak detail langsung waktu opening. Vetiver oud memang tak detail langsung bau earthy tu. Untuk opening dia lebih kepada bau yang segar-segar, masam, something like that. Dan agak mencucuk jauh sikit citrus pada waktu permulaan dia. Tapi aku tak tahu kenapa Dead for Men ni, dia nama dia tu tak kena dengan dia punya style bau je tu. Aku rasa ni style bau Amerika kot. Dan bagi aku perfume jenis ni kan, dia punya kalau dia buat perfume yang opening dia citrus kan, dia akan buat betul-betul bold bau dia, dan dia punya citrus tu kau boleh rasa tusuk je kau betul-betul macam tu. So aku akan cuba kat kulit pula, reaction kulit aku macam mana. Bismillah. Manisnya. Oi. Kat kulit aku manis. Dia manis citrus, bukan orange tau. Sumpah aku cakap lain gila. Lain daripada pepper tester. Senang kata dia manis buah citrus. Macam tu lah. So aku boleh bagi ni dalam 9/10.